Baru-baru ni Perdana Menteri Negara Wala Wala yang amat berhormat Datuk Seri Abuaya Cooper buat pengumuman besar dalam mesyuarat Kabinet. Saya nak cari Menteri Ekonomi baru disebabkan yang ada sekarang dah jadi stres. Negara perlukan seorang yang berkaliber, bukan berkaki lebar. Seorang yang bijak berformula dan pantas buat keputusan, tapi saya tak nak tengok sijil, CGPA atau siapa sokong siapa. Saya cuma nak tengok siapa paling bijak dan paling jujur. Keesokan harinya dia jemput 4 orang yang berhormat dari pelbagai parti untuk satu sesi temuduga tertutup. Dia memutuskan untuk menguji kepintaran mereka dengan satu soalan mudah. Apakah benda paling pantas di dunia? YB pertama dari Parti Kunci Motor terus menjawab dengan muka confident. Fikiran Dato' Seri, ia muncul dengan pantas. Semua idea ekonomi pun bermula dari fikiran. PM angguk perlahan. Menarik. YB kedua dari Parti Durian jawab sambil senyum manis. Kelip mata. Kadang kita tak sedar pun bila mata berkelip. Macam peluang ekonomi. Kena sambar cepat. PM tersenyum, bijak dan masuk akal. YB ketiga dari Parti Ayam pula bagi jawapan yang penuh tenaga. Elektrik Dato' Seri, tekan suis terus lampu menyala. Macam ekonomi negara, perlukan kuasa untuk menjana ekonomi dengan pantas. PM tepuk tangan slow, power, literally. Tiba giliran YB terakhir. YB Jiman dari Parti Bebas yang merupakan seorang bekas pelakon drama Melayu pukul 9 malam. Dia termenung sikit, garu dagu macam tengah hafal skrip. Tiba-tiba, cirit Dato' Seri. Satu bilik terus senyap. Semua tahan nafas, ada yang telan air liur. PM setengah besar. YB, boleh jelaskan? YB Jiman pun senyum. Malam tadi, saya makan nasi lemak sambal power kat R dan R. Tengah malam, perut buat hal pula. Dato' Seri, sebelum sempat saya berfikir, berkelip mata, atau on lampu tandas, benda tu dah pun jadi kenyataan. PM terdiam. Semua YB lain pandang sesama mereka. Tiba-tiba PM berdiri sambil angkat tangan tinggi. YB Jiman, anda dilantik sebagai Menteri Ekonomi yang baru. Esok angkat sumpah. Negara kita perlukan keciritan ekonomi untuk peluncuran mahsul baharu.